Kesian akak ni, tengah-tengah hujan tolak motor sebab motor slip tak boleh nak jalan. So, kita pun buka lah tolong mana yang mampu. So, kita buka bahagian CVT dulu. Kalau motor skuter slip, kita dah tahu dah memang bahagian CVT. Sebabkan apa punca dia, belting korang ni boleh slip, tak melekat. Biasanya sebab minyak lah. So, kita buka dulu bahagian CVT and then kita check lah. Dekat sini bukan boleh nampak mangkuk CVT bukan main lagi kotor teruk. Betul. Kat sini kita nampak something yang tak kena. Macam mana boleh ada minyak dekat mangkuk CVT ni? So, kita pun buka lah. Cari mana punca minyak ni datang sehingga punca motor jadi slip. Belting tak melekat. So, kita buka puli depan. Ada puli belakang kita nak tengok. Adakah oil seal depan menjadi punca ataupun oil seal belakang yang bocor sampai punca belting ni boleh jadi slip. So, bila kita buka boleh kita tengok. So, mangkuk apa semua okey lagi. Cuma habuk je lah yang banyak. Kita akan re-grease balik nanti sebab ada dah ambil package untuk full service CVT. Roller U-clip pun kita check semua elok lagi, boleh pakai tak ada masalah. Cuma kena cuci balik lah dengan petrol. So, baru performance lancar. And then kita nampak, ini kita tak suka ni. Inilah punca kenapa minyak datang dekat bahagian mangkuk sampai slip. Kalau korang check, dekat bahagian ni memang penuh dengan habuk. Tapi depan tak ada minyak. Hanya bahagian belakang je ada minyak teruk. Kita nampak leaking teruk. Semua berpunca daripada oil seal yang dekat bahagian sub gearbox korang ni. So nampak gaya macam bearing gearbox pun pecah. Sampai impact dekat oil seal korang pun bocor sekali. Teori dia senang je. Bila oil seal bocor, minyak melimpah, terkena bahagian belting. Belting dah tak boleh grip. So akan jadi slip lah motor korang. Ini yang terjadi dekat motor akak ni. Sebab tu servis CVT ni penting untuk korang yang pakai skuter. Nak elakkan kerosakan teruk dah bahagian CVT korang. So untuk korang yang player skuter tu, wajib buat servis CVT. Yang mana servis CVT boleh datang ke daerah negara yang mana dekat dengan rumah korang.